Assalamualaikum. Kembali channel Stick Oikra. Let's go man. Sudah lama saya tak upload video-video gitulah kawan. Macam dah lebih 1 bulan saya rasa, kalau tak salah lah. Dan saya akan bagi tutorial cara memasang action and stuff dengan betul atau dengan benar lah gitu kan. Kan ada seberapa orang-orang yang gagal untuk memasang action and stuff yang percuma, bukan yang lagi bukan dari dari Minecraft yang beli-beli tu, bukan itu mahal kawan. Dan lebih, kalau tak salah tu lebih RM40 lah. RM40. Mungkin 1,999 koin kawan. Wow, sangat mahal. Jadi, sebelum kita akan bermula membuat tutorialnya, jangan lupa subscribe dan like biar saya untuk bersemangat dalam videonya. Jadi, let's go man. Jadi, korang perlukannya itu aplikasi, iaitu adalah Zaf. Warna hijau-hijau, Zaf Hive. Gitulah kawan. Dan korang memerlukan betul, Minecraft. Di sini saya ada Minecraft original dan Minecraft patched jadinya. Satu sebagai utama, satu lagi sebagai cadangan buat konten gitu kawan. Jadi korang perlu download iaitu Action and Stuff 1.3 kalau tak salah lah. Atau 4 tak tahulah. Tapi yang terbaru 3 je, 4 belum lagi. Jadi langkah pertama, korang pergi ke Minecraft korang masuk je. Jadi saya dah berapa kali, jadi saya ulang lagi. Tak apa kawan, saya cuma nak buat konten saja untuk manfaat bagi korang. Okey, kita tinggal tunggu saja. Okey, kita mulai build later. Okey, akan seperti ni. Korang tekan open my menu. Lepas tu korang pergi ke setting Korang kena tukar dari aplikasi ke eksternal. Korang pergi ke bawah, scroll ke bawah, lepas tu ada storage atau penyimpanan gitu kawan. Gambar macam ni Lepas tu korang tukar aplikasi ke eksternal. Okey. Kalau sudah, korang kena main. Kalau korang tak main, dia tak akan muncul iaitu file-file di macam Komojang dalam di macam tak ada resource pack, Biofuel pack gitu lah. Alamak. Jadi korang kena buat world, create a new world. Korang kena main 8 minit. Jadi saya dah cuba, tapi korang kena main 2 map jadinya. Jadi korang tak kisah buat apa, jadi seperti ini. Jadi korang kena tunggu 5 atau 8 minit. Lepas tu keluar, kalau dah lebih 8 minit korang keluar dari gameplaynya lah, atau dari gameplay Minecraft gitulah kawan. Pergi ke lobby gitu. Okey, jadi kita akan skip video. Ni 2:57. Kita akan sampai ke pukul 3:05 kawan. Jadi let's go. Okey, kita sudah sudah pukul dah 5 minit atau 8 minit dah, dari ke pukul 2:57 hingga ke 3:05 minit lah gitu. Dan saya buat betul, membuat tung sahur dan membuat rumah gini. Wow, bagus. Korang bagus tak rumah saya ni? Kalau rumah saya bagus, jangan lupa subscribe dan like. Okey, jadi kita akan keluar dulu dari aplikasi Minecraft gitu. Okey, kita keluar dulu geng. Tekan ni dulu. Nah, okey, korang pergi ke Hive, Android, data. Dan korang kena cari, iaitu adalah Komojang tu. Korang scroll ke bawah, ini dia, iaitu Komojang Minecraft. Jadi saya guna patched dia. Dan korang pergi ke file, games, Komojang. Dan di sini masih 4. Kenapa? Yang ni aku dah kata, kita kena perlu 2 word. Gitu.
Jadi kita kena main ulang lagi selama 5 atau 8 minit. Jadi saya akan buat war lagi dan penat-penat saya buat rumah. Jadi kita akan masuk dan kali ni korang kena mengaktifkan eksperimen. War kali ni korang kena buat eksperimen. Bukan war sebelumnya korang buat. Korang kena buat baru lagi atau buat dunia baru korang. Tapi korang kena aktifkan eksperimen. Jadi korang pergi tekan play. Okay, jadi korang tekan create new war. Jangan main war ni. Mungkin tak sambung. Maaf ya. Ini aku tak try sebenarnya. Korang pergi create new war. Korang bebas nak macam mana. Jadi ya, korang kena aktifkan iaitu eksperimen. Yang ini ya saya kata. Korang aktifkan semua. Macam villager ni, korang aktifkan semua. Semua. Tanpa tersisa jadinya. Okay, dah seperti ini. Okay, tak ada apa-apa. Tak ada yang penting. Jadinya kita akan main. Kita akan create. Let's go. Kita kena tunggu selama ini sudah 8 minit. 38 minit. Jadi kita kena tunggu 8 minit atau lebih lah tu gitu. Jadi ya. Jadi saya tengok dekat YouTube jadinya. Okey. Jadi kita kena hafal 8 minit. Kita kena tunggu 3-16 minit. Jadi ya, tunggu lagi. Skip. Okey, kita sudah tunggu selama 8 minit dan ini dia. Ya, betul. Okey, dari 38 minit hingga ke 3-16 minit kawan. Jadi korang dengar saya punya ni. Saya ada punya misteri bagus. Korang tengok dan tengok ni. By Stick Oil Craft. Jadi kita mula. Bagus tak saya punya sound ni? Kalau suka jangan lupa subscribe dan like. Setelah 8 minit korang kena korang kena keluar darinya. Save quick. Jadinya okey, korang tekan dulu ni keluar. Korang keluar dulu dari Minecraft. Okey, jadi korang kena pergi iaitu Zaf Hypher ni. Masuk, korang kena cari iaitu Action and Stuff yang korang download tu. Okay, saya ada jadinya saya ni. Okay, saya ada ni iaitu Action and Stuff. Okay, jadi korang kena ubah dari ke 7Z ni atau zip korang kena ubah iaitu adalah MC Pack. Gitulah. Dia akan jadi warna orang putih. British. Spanish. Okay, jadi korang ubah je. Dia macam apa namanya tu? Macam dari apa tu? Dia macam ni. Dia kan ada seperti ni lah kawan. Korang ubah je. Korang ubah je, korang buang iaitu zip dengan titiknya. Okay, kalau udah korang akan ada dua cara iaitu korang lalu dari tanda tanya yang ni atau korang lalu salin copy macam ni kerana ada seberapa handphone yang tidak support kawan. Android sebelum memang tak support. Kalau Android 12 support lah. Jadi saya akan langsung gas menggunakan cara pertama iaitu guna ni. Ini Minecraft patch saya. Jadi kita akan just once atau cuma sekali gitu kawan. Okey, jadi korang ke continue dulu dan korang pergi setting. Kita tengok apakah itu berhasil atau tidak. Jadi kita tengok dulu. Uish. Let's go. Berhasil kawan. 1.3. Mari kita aktifkan. Tengok. Dia tak akan bug loading lama kawan. Saya pun pernah bug loading lama jadinya. Okey. Try dulu. Okey. Let's go. Berhasil kawan. Cuba kita akan try main Kita akan guna map ni, map War Creative Experiment. Let's go. Apakah berhasil? Inilah saya masalah iaitu ini adalah loading paling lama. Tapi sekarang sudah saya baikikan. Jadi apakah ini berhasil? Let's go man. Kita berhasil man.
Wow, jap kita try ni dulu. Try ni. Apakah ada berubah? Wah, akhirnya kita sudah Yes, sir. berhasil. Yeay. Wow, kawan-kawan, apakah korang berhasil untuk memasang action and stuff dengan betul? Yang tak betul, tidur saja. Belah. Wow. Saya harap video ni sangat manfaat bagi korang-korang tak kisah dari Indonesia atau Malaysia. Kalau orang English or Spanish, I don't know. I wanna wear the sky, you get. Bukan aku tu. Jadi, kita akan sampai menjumpa lagi next video. Bye-bye.